Hai semua dan selamat datang. Untuk sesi kita hari ini, kita nak bedah satu topik yang sangat-sangat luar biasa. Kita nak kupas satu teks yang gabungkan kebijaksanaan spiritual kuno dengan psikologi moden. Benda ni secara literalinya boleh ubah 100% macam mana kita berinteraksi dengan orang sekeliling kita tahu. Kita akan tengok titik pertemuan yang cukup unik antara panduan Al-Quran dan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Fokus utama perkongsian kita kali ini adalah pada satu konsep hebat bernama Kaulan Karimah. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Sebelum kita pergi jauh, saya nak anda semua renungkan soalan ni kejap. Cuba tanya diri sendiri, dalam komunikasi kita setiap hari, adakah kita memuliakan orang atau tanpa sedar kita sebenarnya merendahkan mereka? Jangan sekadar dengar je tahu, tapi cuba rasakan beratnya soalan ni. Sebab ini akan jadi tunjang utama topik kita yang memaksa kita untuk nilai balik setiap perbualan yang kita lalui setiap hari. Okey, jom tengok bahagian pertama, makna sebenar Kaulan Karimah. Kaulan Karimah ni sebenarnya bukan setakat senarai peraturan, kena cakap macam ni, macam tu. Tak, ia adalah satu tindakan yang sangat aktif, iaitu bercakap dengan penuh rasa hormat, memuliakan dan paling penting, sentiasa menjaga maruah manusia. Ia satu komitmen yang besar tau, komitmen untuk pastikan setiap patah perkataan dari mulut kita ni berfungsi sebagai perisai yang melindungi harga diri orang yang dengar dan bukannya jadi senjata tajam yang melukakan hati mereka. Inilah level komunikasi yang paling tinggi. Jadi, siapa sebenarnya yang paling layak dapat komunikasi level tinggi ni? Mestilah bermula dari rumah. Ibu bapa kita dan juga pasangan hidup kita. Kadang-kadang kelakar dan ironis kan? Kita kat luar kemain bersopan santun dengan orang yang kita tak kenal, tapi kita boleh terlupa nak jaga maruah orang yang paling rapat dengan kita sendiri. Dan pastinya, Kaulan Karimah ni terpakai untuk sesiapa sahaja yang berinteraksi dengan kita. Tak ada pengecualian. Setiap interaksi itu adalah peluang emas untuk kita muliakan orang lain. Seterusnya, kita masuk bahagian kedua, lensa NLP dalam kehidupan. Bila kita guna perspektif NLP ni, kita akan mula sedar kenapa manusia selalu sangat tersalah faham. Setiap orang tengok dunia dari sudut yang berbeza-beza. Kita semua filter dunia ni ikut pengalaman kita, emosi kita dan kefahaman kita yang tersendiri. Maksudnya, bila kita borak dengan seseorang, kita bukan sekadar bercakap dengan dia pada waktu tu je. Sebenarnya, kita tengah berhubung dengan keseluruhan sejarah hidup dia, trauma dia dan emosi dia masa tu. Bila kita faham perbezaan yang mendalam ni, barulah kita jumpa kunci untuk komunikasi yang betul-betul berkesan. Sekarang kita ke bahagian ketiga. Menang atau menjaga maruah. Cuba tengok perbezaan kat sini. Kat sebelah kiri, kita ada ego yang cuma nak sekadar menang dalam bersembang atau berdebat. Ini minda yang agak cetek dan tak matang. Tapi kat sebelah kanan pula, komunikasi yang betul-betul matang bukan pasal nak cari kemenangan peribadi. Sebaliknya, ia tentang matlamat yang lebih besar, iaitu menjaga maruah, memelihara emosi dan mempertahankan harga diri manusia. Fikir macam ni, kalau anda menang berdebat tapi anda hancurkan harga diri seseorang, waktu tu, anda sebenarnya dah kalah besar sebagai seorang manusia. Kita gerak ke bahagian keempat, memori emosi dan karakter. Tolong ingat perkara ni betul-betul. Kadang-kadang, orang akan lupa detail setiap patah perkataan yang kita cakap. Yelah, memori minda kita pun ada had kan? Tapi percayalah, diorang takkan lupa macam mana kita buat diorang rasa tentang diri mereka. Emosi yang terhasil daripada kata-kata kita tu akan berbekas dan tertanam jauh di dalam hati mereka untuk tempoh yang sangat lama. Itulah impak dan kuasa sebenar di sebalik perbualan harian kita. Habis tu, macam mana secara spesifiknya kita bentuk emosi tu? Kat sinilah kerangka NLP ni tolong kita jadi lebih peka. Kesan pada emosi manusia ni sebenarnya terbentuk dari kombinasi 3 elemen ni. Pertama, perkataan yang kita pilih dengan teliti. Kedua, nada suara kita. Dan ketiga, bahasa tubuh. Boleh jadi ayat yang keluar tu dah elok sangat, tapi kalau nada suara tu sinis atau muka dan bahasa tubuh kita menolak, emosi yang sampai tetap negatif. Jadi, kita wajib selaraskan ketiga-tiga elemen ni untuk betul-betul amalkan Kaulan Karimah. Ramai yang ingat bahasa ni sekadar alat komunikasi je kan, macam cara mudah nak sampaikan maklumat dari poin A ke poin B. Tapi, Al-Quran ajar kita sesuatu yang jauh lebih deep. Bahasa sebenarnya adalah cermin langsung kepada akhlak dan integriti kita. Apa yang keluar dari lidah tu, itulah gambaran tepat apa yang berakar dalam hati dan minda kita. Senang cerita, bila kita jaga bahasa, secara tak langsung kita tengah pelihara karakter kita sendiri. Akhir sekali, bahagian kelima, refleksi komunikasi kita. Sebagai manusia, kita takkan pernah jadi mulia dengan kekerasan bahasa. Cakap kasar ni bukan tanda kita kuat tau. Sebenarnya, ia cuma tunjuk kelemahan kita dalam kawal emosi. Sebaliknya, hubungan sesama manusia yang sejati, termasuk kemuliaan diri kita sendiri dan orang lain, hanya boleh dibina kukuh melalui rasa hormat dan adab.
inilah jambatan yang ikhlas hubungkan hati-hati manusia. Tak kiralah sejauh mana pun beza pengalaman atau latar belakang diorang. Jadi sekarang, kita patah balik pada persoalan ke awal tadi. Tapi kali ini, dengan satu kefahaman yang jauh lebih mendalam. Hari ini, pada saat ini, adakah komunikasi kita benar-benar memuliakan manusia? Atau tanpa sedar, kita masih merendahkan mereka semata-mata demi nak puaskan ego sendiri? Letakkan soalan ni dalam minda korang. Faham ke faham? Jadikan benda ni sebagai peringatan berterusan setiap kali korang bersembang lepas ni. Terima kasih banyak-banyak sebab fokus dan luangkan masa bersama hari ini. Terus berfikir dan terus belajar.